Kali ini saya yang masuk, dokter. Lebih baik bawa arwah yang ke tempat tidur. Dokter, ikut saya. Saya seorang diri di tempat gelap ini. Saya nampak ada orang. Dia masuk dan menutupkan pintu. Saya tak tahu apa yang saya nak buat. Tolong, Wah boleh masuk dalam. Masuk, awak? Ada apa, awak? Itu kepala peciang ini orang lah, macam orang gila. Kan aku sudah bilang, dia cuma buat-buat, Pitam. Masuk. Duduk. Duduk. Bagaimana, saudara? Ada baik sedikit? Baik. Awak, kau boleh pergi sekarang. Baik. Boleh bagi tahu kami, siapa nama kau? Dari mana kau datang? Kau tak ingat bagaimana mulanya kau jadi begini? Mula-mula saya ingat saya terikat di bilik simpan kereta dengan mulut tersumbat. Itulah yang menyebabkan sakit mulut saya. Kemudian saya berjaya melepaskan diri, lari ikut tingkap. Peristiwa baru terjadi lagi, Inspektur Dasuki. Ini kau punya? Boleh jadi. Entah. Kalau kamu semua boleh tinggalkan saya dengan dia selama 5 minit, saya boleh dapat kenyataan yang sebenarnya dari dia. Ada orang. Lekas, ada orang di atas bumbung. Iya kan? Apa yang Mak Wan nampak tadi? Apapun aku tak nampak. Habis, kenapa Mak Wan menjerit tadi? Kerana uang itu masih ada di dalam bilik ini. Kalau uang daripada peti besi itu sudah diambil orang, mengapa mereka balik lagi kemari? Ya Allah, itu lagi seorang. Jangan tembak, itu bakar. Saya percaya orang yang mengambil uang itu telah naik ke bumbung melalui tingkap ini. Takkan dia naik dengan sebelah tangan. Aku fikir uang itu mesti ada dalam rumah ini lagi. Pintu ni terkunci dan kuncinya pun tak ada di sini. Boleh jadi terkunci dari dalam. Nanti saya coba. Di dalam pun tak ada kunci. Di situ ada kunci. Ambilkan kunci itu. Tunggu dulu Mak Wan, jangan buka. Mak Wan belum tahu apa yang ada di dalamnya. Sana ke tepi. Apa itu? Apa yang kau nampak? Mak Wan, kita sudah jumpa hantu yang Hawa dan Leha nampak itu. Beri aku tengok.
siapa lagi? Mayat Kasim Dubas. Mustahil. Dia kan sudah mati 2 minggu dulu? Tidak. Nampaknya dia mati pada malam ini juga. Boleh jadi orang minyak yang bunuh dia. Sudah jelas, Mawar. Dokter Wahid dan orang tua Kasim Dubas telah bersepakat dalam perkara ini. Mereka perlukan uang dengan sebanyak-banyaknya. Kasim Dubas merompak bank dan menyembunyikan uang itu dalam rumah ini. Sedangkan Dokter Wahid membuat surat kematian yang palsu dan menanamkan mayat orang lain. Lalu saya yang disalahkan. Hanya mereka tersilap satu perkara. Rashid Dubas menyewakan rumah ini kepada Mak Wan. Tetapi tak dapat mengambilnya semula. Dokter Wahid coba melarikan diri bersama dengan plan itu. Mengapa? Dia tahu kalau kita dapat plan itu, kita akan datang kemari dan berjumpa dengan Kasim Dubas. Betul. Iya, betul. Kemudian? Kasim Dubas bunuh Rashid Dubas. Sudah itu, dokter bunuh Kasim Dubas. Tidak. Dokter tidak membunuhnya. Kerana dia ada bersama-sama kita waktu kita membuat pemeriksaan. Tapi tadi dia terkunci di bilik ini. Semasa itu juga, orang yang tidak dikenali terkunci di dalam bilik bersama-sama Rohaya. Tiba-tiba, dokter memadamkan lilin semasa kau membuka pintu. Kenapa? Kerana ia sangka Kasim Dubas masih ada di dalam bilik ini dan dapat melepaskan dirinya. Dalam pada hal itu juga, ada orang lain. Orang itu ialah orang minyak. Pergi panggil Inspektur Dasuki. Saya tak sanggup lagi. Itu kan bilik saya. Ya, itu bakul engkau. Bakah, ambilkan bakul itu. Mak Wan, uang itu ada di sini, Mak Wan. Ya, syukur alhamdulillah. Pintu ini sudah kukunci. Jangan bergerak. Kamu, jangan bersuara. Kamu, simpan balik bakul itu di tempat asalnya. Bakar! Bakar, turut pada kemauan dia. Saya tak peduli. Saya mesti menjerit. Diam. Kamu pergi masuk di bilik rahasia. Pergi. Dalam sekejap masa lagi, ada orang akan masuk kemari. Sama ada melalui pintu ini ataupun tingkap sana. Orang itulah yang membuat kebakaran untuk menarik perhatian kamu semua supaya keluar dari rumah ini. Sekarang baru aku tahu siapa dia yang melakukan segala kekejaman. Undur jauh dari kaca itu. Kamu pergi sana.
Aku Inspektur Dasuki. Orang ini menyamar sebagai diriku. Aku yakin dia mendengar perutusan dari headquarters dan menyerang aku di dalam perjalanan ke rumah ini. Dialah yang memukul dan menyumbat mulut serta mencampakkan aku di dalam bilik simpan kereta. Aku tahu segala yang berlaku di dalam rumah ini. Tetapi aku pura-pura hilang pikiran. Tujuan asalnya ialah hendak menceroboh kesucian Rohaya. Kemudian, dia dapat tahu di dalam rumah ini ada tersembunyi uang yang besar jumlahnya. Jadi, sambil hendak menceroboh Rohaya, dia mengambil kesempatan untuk membolot kekayaan ini. Dan terpaksa melakukan beberapa pembunuhan. Tamat sudah rahasia orang Minang. Mari kita pergi telepon ke police station. Sekarang aku sudah dapat kembali uang yang hilang itu. Tidak seorang istri, bukan?